Okey, saya Cikgu Zubaidah binti Ibrahim. Okey. SK Kebangsaan 3, Guru Penolong. Terima kasih Puan Zubaidah. Saya Nur Fahanaja binti Muhammad Azim dari IPG Kampus Kota Baru. Okey. Jadi soalan pertama saya, bagaimanakah guru matematik dia mengaplikasikan pendekatan konkret pictorial abstract CPA dalam PDP untuk membantu murid memahami konsep matematik yang abstrak dan sejauh manakah kebersamaan tersebut terhadap pencapaian murid? Okey. Biasanya kita menggunakan aplikasi ini dalam kelas tu, contoh sekarang tahun 2 dan tahun 3 baru sampai tajuk tambah tolak darab dah sudah belum masuk bahagi. Jadi benda tu tambah tolak semua kita gunakan dalam benda dalam kelas. Kadang-kadang contoh tambah kita ambil dia sebagai bahan. Itu sebagai bahan. Yes. Jadi bila tambah atau tolak kita guna dia sebagai bahan. Jadi benda tu lebih memudahkan dia memahami. Gitu. Lepas siap dia faham semua tu, barulah kita suruh dan kita beri soalan, dia jawab dan kita bincang. Jadi daripada perkara tersebut ataupun strategi tersebut, Puan ada nampak tak keberkaisanan dia terhadap pencapaian murid dari segi pemahaman? Biasanya dia mudah faham. Sebab benda dia jadi BBM tu. Betul. Okay. Jadi dia mudah faham dah jadi. Senanglah jadi. Kebersamaan memang dia berkesan lah. Okay. Seterusnya, apakah miskonsepsi yang sering berlaku dalam kalangan murid dalam pelajaran matematik ini sendiri dan bagaimana guru sendiri kenal pasti miskonsep tersebut dalam PDP? Kadang-kadang miskonsep ni tak ingat berapa kata miskonsep. Macam murid pun ajar darab tapi diingatkan tambah. Kesalahfahaman lah. Kesalahfahaman tu terjadi sebab masa kita mengajar dia berbual. Dia tidak memberi tumpuan kepada apa yang diajar di depan. Kebanyakannya miskonsep tu sebab benda tu sebab dia borak lah. Kita ajar depan, dia belajar belakang. Jadi macam mana Puan boleh kenal pasti yang dia ni sebenarnya tersalah konsep? Bila kita dah biasanya kita masuk kelas, kita beri penerangan, kita guna dia sebagai BBM. Lepas tu kita tanya, lepas kita beri penerangan kat depan, kita tanya balik apa dia benda tu. Puan boleh kapak quiz lah. Apa benda? Kan dia tak dia jawab memang lari konsep lah. Jadi sebab dia tidak memberi tumpuan kepada PDP depan tu. Jadi kat sini dalam kelas tu Puan boleh lihatlah tahap-tahap mereka sendiri. Kalau biasanya bila soal jawab ada yang dapat menjawab dengan betul dan cepat dia faham. Tapi bila dia senyap, kita pun tanya dia jawablah memang lari topik, memang gitu jadi. Jadi apa tindakan Puan terhadap yang tak faham dan lari topik ni? Biasanya bila macam tu dia kita pergi kat dia atau pergi kat dia, dia mari kat kita, dia tanya dengan semula. Secara ni lah personal lah, dia mari kat meja kita, dia tanya. Jadi seterusnya, bagaimanakah PDD ni dilaksanakan oleh guru matematik bagi menilai tahap penguasaan murid yang mempunyai pelbagai kebolehan dalam kelas termasuk murid keperluan khas? Kan kat sini kan ada yang murid keperluan khas masuk alam perdana. Jadi apa tindakan Puan? Biasanya kita nak kesan dia bila kita soal jawab, bila kita telah memberi penerangan kepada kita. Bila kita soal jawab dia, kita tahu yang bila jawab dengan betul tu memang dia faham, dia belum menguasai apa yang kita ajar. Yang slow tu dia buat kalau dia tu kurang faham. Jadi Puan ada buat lembaran kerja ke ataupun bagi soalan ke? Biasanya kita kadang-kadang kita beri kertas, kadang-kadang kita tulis di papan putih, murid menjawab soalan itu setelah kita mengajar siap. Okey, faham, kita pun saling soalan kat depan, dia menjawab di depan. Jadi dalam kelas Puan ada tak murid yang daripada pendidikan khas masuk ke arus perdana? Tak ada sekelas tu. Daripada pendidikan khas masuk perdana tak ada. Kelas 2 tak ada, kelas 3 pun memang tak ada. Cumanya yang kelas 3 tu dia memang kelas khas. Memang dia punya slow sikit lah. Gitu. Jadi Puan nak nilai tahap diorang tu macam mana? Kita nilai dia, kita boleh tengok soal jawab dari kelas dan reaksi dia jawab tu. Dan kita tengok bila kita bagi latihan personal juga, bila kita bagi lepas dia jawab kat depan, kita bagi latihan.
daripada dia jawab kita bertahu tahap penguasaan dia. Jadi setiap aktiviti yang orang buat, puan akan ikut lah tuan Ya. aktiviti. Satu hingga 5. Ya. Jadi bagaimana penggunaan bahan bantu ni, macam yang puan cakap tadi, puan sendiri menggunakan murid sebagai bahan bantu dan teknologi digital membantu meningkatkan kefahaman murid serta menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik dan berkesan. Okey. Dan bantu dan kelas biasanya kita guna student tu sendiri ataupun benda-benda lain dalam kelas tu. Macam ada tulis dia ke macam mana ke. Benda-benda tu digunakan sebagai BBM lah. Jadi Okey. daripada puan sendiri, puan ada tak macam suggestkan kepada murid, tengok YouTube ni untuk lebih faham ke, dengar lagu ni lebih faham ke? Tak, kita tak bagi. Kata bagi tu, kita bukan tengok setakat tu. Dia ada lebih lagi dia tengok. Faham. Okay. Jadi Ah, puan tak menggalakkan digital dalam pembelajaran ataupun Kurang lah. kurang? Jadi soalan seterusnya, apakah bentuk intervensi yang dilaksanakan oleh guru matematik untuk membantu pelajaran yang lemah ni dalam menguasai kemahiran asas seperti operasi nombor, pecahan dan penyelesaian masalah? Biasanya yang lemah tu dah contoh dia. Contoh operasi darat sepatutnya kena kumpul semula. Dia tak buat. Kita panggil dia, kita ajar dia personal. Kita ajar dia personal ataupun kita tengok yang berat-berat 2-3 orang mengangkat menjadi dua, kita ajar dia. Gitu. Jadi kalau kan sekarang ni saya dapat tahu yang dekat ada program intervensi matematik. Adakah pelajar ini akan dibawa ke program tersebut ataupun akan ada salinan lagi? Yang tu, yang kelas 3 Razi tu memang dulu dia ada lebih kurang 5 lah saya pergi. Lepas tu sekarang tinggal 3. Sebab dia dah mahir. Dia pergi kat pemulihan tu bila dari segi standard cikgu pemulihan tu, pandangan dia dengan budak punya kemahiran tu dah lepas, tak pergilah, jadi stay on kelas lah masa tu. Yang cuma sekarang masa dia 3 lagi. Yang tu memang Razi tu kelas hujung. yang kelas 3 Razi itu memang kelas last sekali. Dia berapa belas? 21 saya tak tahu. Itulah ceritanya. Macam sekarang pecahan tak tak lagi. Kita pergi operasi asas nombor sebab darab pun bila kita ajar, kita tanya dia berjawab. Esok dia tanya pula. Gitu. Puan ada bagi tak diorang homework ke untuk kekalkan kefahaman tu? Memang kita biasanya pas saya ajar dalam kelas, okey, faham? Saya salin soalan untuk dia jawab. Siap? Kalau dah siap, hantar. Sambung dengan buku aktiviti. Biasanya buku aktiviti tu kebiasaannya dia sebagai kerja rumah. Lepas kuantik lah untuk kefahaman diorang. Gitu. Okay, soalan yang terakhir, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh guru matematik sendiri dalam memastikan murid dapat menguasai konsep matematik secara mendalam dan langkah yang diambil? Macam sekarang kan macam mana kita tahu matematik adalah pelajaran yang susah kan untuk murid kuasai. Jadi apa cabaran puan dan langkah seterusnya? Cabarannya yang pertama, biasalah kita mengajar kat depan dia tak bertuan. Yang kedua, dia tidak ada pengayaan ataupun pemulihan di rumah. Jadi sebahagian ibu bapa dia take care, balik dia tanya sebab dalam grup sarana kelas ada ibu bapa dia bertanya kita gini apa yang kita ajar ni. Tapi setengah tu no. Kalau soalan 10 dia sempat soalan 5, ibu bapa yang berhati ni tanya dalam grup kelas tu. Siapa dia dah siap soalan dia sana balik. Tapi setengah ibu bapa tak ada apa-apa, balik sekolah mari esok soalan yang sama. Gitu. Jadi lagi kadang-kadang dia mengasak hari ni, besok tu tak pengasak lagi cukup. Itu masalah. Wallahualam, kita dah bagi perangan semua-semua tu. Cuma lalu kadang-kadang bila dia tak faham, dia mari kat kita, dia tanya 2-3 orang kan, dia tanya macam mana kita ajar ke semua lah jadi gitu lah kami.
Langkahnya puan ajar secara depan-depan lah. Dia bagi kita ajar lah. Jadi puan macam tak ada buat inovasi ke untuk subjek pecahan tersebut tu kalau tak Tak ada lagi pecahan. Kalau percaya lah, tak ada lagi. Sekarang baru darab. Kalau darab tu puan ada tak buat macam inovasi ke macam strategi lain ke tak ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Contoh ada tak contoh macam puan pernah buat? Macam mana? Tak ingat dah saya. Sebab kita sekarang baru masuk pengenalan bahagi. Sebenarnya puan mengaitkan apa dalam bahagi tu? Biasanya first kita akan refer buku teks, lepas tu kita akan gunakan contoh. Dari sini. Okey, ibu bagi duit RM10, bagi dengan adik. Dia berjawab dah. Gitu. Bila kita gunakan situasi kehidupan harian, benda tu dalam hidup macam tolak, bawa duit hari ni RM10. Pergi kantin beli nasi RM4, berapa baki? Dia boleh kaitkan. Dia boleh kaitkan, dia pandai dah bagi duit. Ke situasi kehidupan harian dia tu kita gunakan untuk memudahkan dia memahami konsep. Rasa baik saya salah. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Dah lah. Best. Okey. IC 4 sahaja. Jadi kalau 3 kali 4 tak jadi 3, setiap jari ni 4. Jadi dia senang kira lah. Kalau sifir 5 je. Tapi kalau sifir 6, 5 sini 1 bawah. Apa? Kalau sifir 7, 5 sini 2. Contoh, 5 kali 7. 5 kali 7. Kita bila 5 dulu, 5, 10, 15, 20. Okey, 5 kali 7 je. 5, 10, 15, 25. Sifir 8, 5 tambah 3. Tapi kira 5 dulu, lepas tu baru campur makin dia. Kalau sifir 9 tu yang di jari sini ni, kan sifir 9 kan? Yang tu split sekarang. Saya tak pandai guna cara. Ya Allah. Kalau sifir 9, 1 kali 9. Gini kan? 1. Jangan di interview. Okey, 1 kali 9. Saya dah tahu. Saya dah. 1 ni rukuk. Jawab pada 9. Ni jari 9 ni. Kalau 2 kali 9, 2 ni rukuk. Depan ni 10, belakang ni 18. Kalau 3 kali 9, 3 ni rukuk. 27. Bolehlah segitu. Kan saya cakap ada ni ke? Oh, menghafal cerita menggunakan jari. Boleh. Sebab kalau kelas depan dia boleh hafal tau. Kalau kelas hujung dia nak ingat tu payah dia kita guna jari je lah. Boleh dah guna 1 sampai 8, 9 dan disiplin ni. Biru, last. Boleh? Okey.